Assalamualaikum dan hai. Korang apa khabar? Mesti dah lama tak nampak saya bercakap kan? Sejak beberapa bulan kebelakangan ni, Acap tak dapat sangat nak membuat video sebab terdapat beberapa perkara yang tak dapat dielakkan. Yang pertama adalah disebabkan oleh masalah kesihatan. Kedua adalah disebabkan oleh faktor kesibukan kerja. Yang ketiga, saya dapati terdapat beberapa kelengkapan yang saya gunakan untuk membuat video mengalami masalah dan mengalami kerosakan. And now, since all the problem went outside the window, korang tahu apa maksud dia? I'm back. Ya, saya kembali dengan video-video terbaru. Tapi bukan saya kembali dengan tangan kosong. Kita kembali dengan lebih banyak improvement. Pertama, improvement dari segi topik yang akan disampaikan. Kita akan bercakap lebih banyak lagi berkenaan dengan hidupan-hidupan liar yang dapat dekat dalam dan luar negara, berkenaan dengan alam sekitar. Kita akan bercakap lebih banyak lagi berkenaan dengan wildlife conservation, dan kita akan bercakap lebih banyak lagi juga berkenaan dengan ilmu-ilmu saintifik yang lain, yang secara yang secara general. Selain itu, kita akan ada improvement dari segi editing, dan insya-Allah kita akan tingkatkan lagi frekuensi video yang akan kita lepaskan. Jadi korang stay tune dan follow Science with Acap untuk lebih banyak info dan maklumat berkenaan dengan hidupan liar, berkenaan dengan alam sekitar dan berkenaan dengan ilmu-ilmu saintifik.